orang ramai kita orang nanti sampai kan sudah pun meminta maaf. Jadi pada pandangan saya sesuai dengan ayat ni lah, kita tak payah panjang cerita. Kalau panjang cerita dalam buku maknanya kita suka gaduh, kita tak mau beri ampunan. Kalau lah ada niat dia nak hina sahabat Rasulullah, maka pentingnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beri hitung balik kalau dia kata kalau yang saya istihar tu sebenarnya niat saya nak berkecil sahabat. Kalau jelas ucapan itu memang kena diadili dengan cara Buka Firas. Buka Firas. memang orang yang pergi. Itu Kasyaf. Kasyaf dulu, Kasyaf terus. Go Kasyaf. Firas, lambat. Tunggu cepat sikit. Kalau Muslim Mekah minta damai itu kepentingan politik Mekah, dia akan damai nak. Maju Kasyaf. Jadi pemimpin Arab, tinggallah Islam datang pun sudah turun waktu mengharamkan sama mutlak, dia mesti lebih mudah. Termasuklah ayat saudara Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, peminum pegang, pernah sampai mabuk kepada Nabi sebelum turun wahyu, mengharap terus. Artinya apa? Bola dulu. Tapi Sayyidina Umar termasuk dengan Hamzah. Ni makin. Perempuan. Okey, baik. Saya kata baca Al-Qur'an dan kita tentang sahabat yang asalnya jahat membeli Islam. Kita tak bersyukur. Kita tak tampil, kita tak kira mendetailkan. Contohlah bagaimana dalam konstitusi. Kalau minum apa? Mandi kayu. Firas. Apa ni pergi anda? Tapi kalau guna kesan dia bertanggung terus marwah menyebabkan nasab terlarang. Dan kabilah sebut pantang kalau itu anak perempuan macam diambil orang akan menyebabkan perang, jadi maka tak boleh perang macam itu. Dalam perang macam ni, kabilah ni bermusuh, kabilah oleh orang lain. Oleh itu penting Lari Firas. ada di amal, tak melibat kabilah. Adalah perempuan jalan, berlangsung pertubuhan tak rasmi, tunggal sama tunggal, tapi bukan Pindah Firas. oleh itu kerana betul, maka kita tak hati sahabat-sahabat yang berlibat. Kerana walaupun mereka jahat, untuk sebut yang penghinaan ini paling sedikit. Sayyidina Umar adalah orang yang dianggap jaga marwah. Oleh itu ketika kekurangan barang itu pun walaupun dengan Pergi Firas. Pergi. ada satu kesalahan. Nanti Firas di bawah Firas. Fakta. Dan yang nyatakan timur ada. Sebenarnya kita tak timur kan. Firas. Tak dapat Go. Alamak. salah. Lepas dah. Contohnya pada Banyak Jaya lah. Agak wais. Perintah sahabat Nabi atas kesilapan Firas. itu. Dalam lepek dah. Kalau kita ni tuan-tuan, kalau orang tanya kita tentang sahabat, tanya kita tentang Rasulullah, Dalam koyun. agak-agak kita boleh bagi jaminan betul-betul. Kita ada orang yang kita sebut Lambat Firas. tuan yang letak buka di mana? Tuan apa? Satu kan saya tak tahu yang ada. Sebab kalau kita baca tidak kita terus dihukum di level itu penghina Rasulullah dan sahabat. Tak patut. Ini kalau dia kena tengok juga sumbangan dia, ilmu dia. Tapi tuan janganlah sudah terlalu berkata sampai cakap bukan pada sahabat. Kita kata tengok dulu dia lah. Tengok latar belakang dulu. Tengok pada kandungan dan motif. Tentang pribadi Sayyidina Uthman bin Affan yang juga dikatakan begitulah semasa dia Tepi Firas. malu buat benda tak elok dan begitu jugalah sudah Islam lagi-lagilah malu dan sekarang Sayyidina Ali ketika berlakunya sejarah Tepi Firas. Sayyidina Ali adalah 10 tahun. Jadi 10 tahun ini kita kata kita
dalam keadaan budak-budak dan gelarannya karramallahu wajhah, mana mungkinlah dia akan melakukan perkara tersebut wajah itu pun tak berhenti kepada bahagia. Lepas itu kalau tuan-tuan kajian saya sudah harap tuan-tuan jangan pada adab kita orang-orang yang beriman. Baik kita sampai kepada ayat 22. Iman Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wahduni li ahdikum ajma'in. Bagilah dengan membawa bagiku ini, kata Nabi Yusuf. Entah baginya mana, tak diterang oleh Rasulullah dan kita kasih yang kita. Kacau Firas. Sabar. Good, pandai. Kau tepi. Baik Zain. Pergi bola dulu. Balik. Firas. Lagi mana ada kongsi, apa lagi lah ke meja dan ke bawah. Minta bola Firas. Maka yang kegemaran Nabi Yusuf pakai ke meja berpuncak kami. Nabi Muhammad SAW pun ada pakaian. Baik Kasyaf. Pakai ke meja style elok tu ni lah. Kami ni sebahagian daripada pakaian Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah ni tak mewah, kadang-kadang bagi dia juga beri pakaian mahal. Kerana nak pakai untuk tunjuk nikmat, tapi bukanlah berbangga dengan pakaian yang mahal itu. Oleh itu tuan perempuan boleh juga pakai mahal. Kita pun ada kualiti. Momen tu macam kat Singapura. Uwais ambil, Firas betulkan bola. Simpan pun kalau diguna dalam rasmi, contohnya ucapan rasmi, hari raya, dan guna pakaian yang mahal tersebut. Oleh itu menjadi siap tipu hari raya kita sudah disikit beli pakaian mahal ni tak ada. Dan lagi pakaian pemerintah ni dia ada harga bulan kan. Kata tepi Firas. Kata tepi Firas. Kita tengok di milion banyak itu RM9. Mana ada RM9. Artinya ada harga. Nabi Yusuf AS dia telah bagi satu kemeja untuk pakaian. Tengok bola. Lari. Letaklah pada muka ayah pun. Wanti Kasyaf. Firas. Aduh, lambatlah Firas. Firas. Ayah saya juga tu pergi letak pada muka ayah kamu. Kalau ayah kamu nak lama kali ni pergi letak untuk ayah aku. Bentuk pakaianku. Letaklah wajahnya supaya dapat melihat kembali. Satu ingat tafsir, satu kata dia buta, satu lagi sama penglihatan. Kenapa? Firas tak boleh Firas tak boleh berfokus kan. Tidak Nabi Yusuf. Tuhan itu dengan izin Allah mengembalikan penglihatan terus dari mata. Firas okey tak Firas? Dan lepas itu Jangan paksa Firas. bawalah kepada tu maka kamu sekalian. Pasti Tukar. Ramai lagi player dia. supaya dendam tu tak jadi lagi. Tubuh tak berlaku balik. Dan sama-sama kita keluarga datang duduk di Mekah. Duduk di terjemahkan sebagai pelawat kepada keluarga Nabi Yusuf. Bukan waktu duduk letak lama sebab Nabi yang akan tetapi tuan-tuan, dalam tafsir menyebut selamanya mereka kembali ke Nabi Yaqub. Mereka bunuh dulu Mesir. Dan ketika baru lah kadang kita mula lah ada orang pula pada mereka dah masa lama lah tapi kita nak panjang sebelum ni bagi orang-orang bangun pula kan. Sebab lepas kami mati pasti kena ada baik disiapkan pemimpin ketika mereka masih ada, mereka awal daripada Mekah daripada jalan walaupun mereka jauh
negara hotel. Hai, baiklah. Bukan semua jauh. Kemudian dari Lampung tu dah akan jadi bagi Israel yang akan tidur di bumi Mesir dan lepas bangkok turun lahirlah Nabi Musa yang memimpin dari Israel. Tampuk utama Bani Baik, jauh. Star. Bina Raja Muda dan menjadi pecahan yang akan kita temui dari ayat-ayat yang lain. Baik, Kasyaf. Ada orang ayat ini bukan sekadar tentang mukjizat Nabi Yusuf, Good Zain. bahkan juga mengenai Zain. Baik, Zain. bahawa mukjizat ini bukan power dalaman Nabi-Nabi, tetapi power yang Allah Ta'ala dalam sementara. Apa maksud kita sementara? Tuhan ini tak ingin tak ada Hei, balik kat jangan. Dek, kaki jangan kat ni. dengan manusia. Cuma kemuliaan di sebalik itu ada lah. Tak perlu kita nak kena tahu mana baju Nabi Musa, mana baju Nabi Yusuf, mana baju Nabi Muhammad. Tak perlu. Mana mukjizat itu sebenarnya terbentuk. Dan kena faham, mukjizat bukan macam agama lain. Agama yang dipanggil kuasa dewa. Dewa yang tidak pun, tapi kita dilatih. Semua waktu pada Allah dan baca Nabi Muhammad kalau manusia lah. Kalau kita baca Nabi, bagi kita boleh sediakan air di tangan, tapi tak berlaku setiap hari. Kalau ikut setiap hari, tak payahlah kena Osman beri telaga di Madinah. Jadi kita Nabi ya Rasulullah, saya habis diri telaga. Kata yang ini nak banyak dari orang yang nak banyak tangan, pakai yang bayar lagi berkat. Lepas ni datang, saya Osman juga kerana dia faham panjang Nabi berkala. Bahkan dalam Nabi menghadapi musuh pun, Nabi kena rancang, Nabi juga berdarah. Artinya mereka mendengar bukalah mukjizat sepanjang masa dia berlaku dengan Nabi Muhammad. Bukan lebih. Nabi pun kena ikhtiar. Betul-betul walaupun kita orang baik, kita orang perempuan, kita kena buat satu kali ni. Ayo. Tantangan kita kepada Tuhan. Disusul dengan ikhtiar. Ikut al-sunnah wal jamaah. Dan seterusnya apa pengajaran yang ketiga ialah terkait dengan tabarruk hari berkat benda yang masih ada. Terima kasih Tuhan. Dengan benda yang kita tak lupa. Tempat bagi kita Bawa balik. tempat satu tempat satu lai baju dan sebagainya lah. Yang Nabi tu ada orang sebut orang tu kita kena daftarkan apa betul dia petak. Kemudian untuk kita tunjuk pada orang inilah benda yang mana Nabi pernah ada, benda yang Nabi pernah buat. Dan apa-apa lah tak perlu kita tunjukkan kata-kata. Kalau itu pun tak ada benar. Nak benda yang tidak baik. Pada Nabi Masih dalam yang melainkan Al-Quran yang tinggal pada kita dan hadis. Taruh hukum Al-Quran. Ada hantu yang kita cari. Dua setengah jua yang kita pegang. Tetapi benda yang ketiga, rambut, apa-apa dengan cara ada ajaran saya betul dengan baik. Sebab pengalaman saya banyak guna yang Allah Ta'ala memang betul kan. Tentang sebut kita sebut dulu kan, ada tempat yang saya pergi tu dia pilih di pedang Rasulullah. Namun yang berlaku di pedang tu ada tulisan sampai ada baris Quran. Dia semua seorang kata apakah pedang ini patut-patut dari Nabi. Yang kedua, jika sebut ini barang Nabi, tapi berlaku penambahan tulisan
Kita masukkan dalam minuman, syarat-syarat tertentu, apa-apalah syarat takdir dibolehkan dalam agama. Akan kita khazanah sebelum Nabi Muhammad SAW termasuklah ke Malaysia. Nabi Yusuf, kalau ada orang tafsir, ini sebut atau lebih alam jambu yang untuk diputuskan pun orang sendiri apatah lagi benda-benda lain sebab benda itu boleh mendatangkan keuntungan. Ada benda saya, ada benda ni daripada zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yusuf. Tapi kalau nak kumpul ni kena balik orang lah, orang baca dulu. Wah, orang mati pedang ni. Jadi orang akan ambil keuntungan. Sebab itulah mereka menjaga barang-barang daripada zaman silam. Itu menunjukkan ada satu kepentingan dunia. Kawan kita sambung sikit lagi selepas ada kita. Belakang balik. kepada orang yang terlebih kepada anak yang sedang keluarga yang terpisah, maka boleh diambil pakaian yang disimpan kepada orang yang hidup ataupun simpanan diberi ataupun diletakkan kepada keluarga dan sebagainya sampai disimpan kalau ini jadi jadi aku patut berdoa juga. Tapi rupanya Nabi itu kena atur bagi bawa anak kali dulu, bawa sampai letak di wajah. Ini dipanggil antara perubatan. Kalau ada orang kata banyak tak banyak kali sebab ke mana anak meninggal dan jadi boleh bagi itu sebagai perubatan. Tetapi tu kan masa kita turun bagi itu. Kadang mereka berikan ini mau tu aja kita baju anak baju itu untuk kita baca ini asmahu saya dia apa jadi itu kita tahu apa yang ini apa yang kita ingat akan apa demikian juga dalam masalah keluarga saya pernah ikuti bacaan dan maka secara ada anak lagi rumah ahli keluarga pergi entah ke mana akan meninggal tapi dia perlu balik lah kita kontak tak dapat maka baju dia boleh kita korek tanah disemadi tanam untuk orang di belakang cuma nanti kata mana-mana kawasan dan baca ada iaitu waktu ini kita berikan kepada orang yang bukan tanam ingatlah nama cuma jadi letak dalam tempat boleh tak ada bagi anak satu lagi jalan tengahnya bila dia balik nanti dah ayat yang ni kalau nak berguna duit
Dengan jalan tidak kalau itu hamsa bukan semua ayat. Baik, ayat yang terakhir, dua ayat tersebut, ayat 24 dan 25. Walamma fasalat al-'ir qala abukum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufanniduni. Dan masa kafilah ataupun rombongan Abi Ibrahim itu meninggal ke Mesir. Menuju ke tempat bapa mereka di Palestin. Berkatalah bapa mereka kepada kaum kerabat yang ada di sisinya. Masa ni anak-anak bangunlah perjalanan dari dekat Perak. Dari Arifah lagi ke Malaysia tempat. Tapi saya dah tak jawab. Dah sampai dah. Maka ni lagi aku dia dapat tahu bahawa ada sesuatu berkaitan dengan anak Hei, ayo. Risau, ayo. rindu sangat tak. Dia tak tahu yang lain bang anak. Macam kucing dia tanya anak dengan bau. Tapi makanan juga dengan bau. Itu sistem binatang. Satu tuan jari pada saya. Misal kucing itu untuk dekat. Kalau Baik, Pak Yu. misal orang tak apa ni. Kucing dia kata kan, kalau kucing ya, ayat Kacau lembik. Dah lembik. makanan dari utama. Nanti aku lupa. Tapi kata bau tu